Ramai bakal pengantin tak sedar. Mereka sedang melangkah ke alam rumah tangga dengan bahaya yang tak nampak. Penyakit ini senyap, tak berasap, tak berbau. Tapi bila masuk sebuah rumah, ia boleh rosakkan satu keluarga tanpa amaran. Inilah penyakit yang pernah melanda umat Nabi Lut. Bila manusia tak peduli batas, bala itu merebak tanpa kawalan. Hari ini, tanpa sistem semakan yang jelas, ramai pasangan terdedah tanpa mereka tahu apa-apa. Islam sudah ajar kita, jangan campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Agama bukan hanya tentang akad nikah, tetapi tentang melindungi pasangan, menjaga maruah keluarga, dan memastikan zuriat datang daripada ruang yang selamat dan suci. Kita tak minta buka aib sesiapa. Kita cuma minta satu perkara, perlindungan, pencegahan. Usaha tersusun yang boleh menyelamatkan masa depan ramai orang yang tak bersalah. Bayangkan kalau wujud satu sistem semakan yang sulit dan beretika. Bakal pengantin boleh tahu risiko awal, dapat kaunseling, dan buat keputusan dengan ilmu, bukan dengan teka-teka. Tak ada lagi cerita pasangan menangis selepas kahwin kerana baru tahu status kesihatan sebenar. Semua ini boleh dicegah kalau ada langkah berani daripada pihak berautoriti. Sebab itu kita perlu syorkan satu tindakan tegas. JAKIM perlu mempertimbangkan usaha mewujudkan database risiko kesihatan yang dilindungi untuk bakal pengantin Muslim. Demi elak keluarga menjadi mangsa penyakit zaman Nabi Lut, demi keselamatan pasangan, dan demi masa depan generasi baru yang tak bersalah. Jangan tunggu tragedi baru hendak menyesal. Sama-sama kita syorkan JAKIM ambil usaha ini demi melindungi keluarga Muslim daripada penyakit zaman Nabi Lut. Kongsikan video ini, moga ada keluarga yang terselamat. Bersahabat dengan Haji Don untuk isu-isu masyarakat Muslim.